Dia kadang-kadang orang ingat blok tu cala sebab minyak hitam tak naik. Ramai yang silap macam tu. Oh, buka cala, okey hantar lay. Bila pasang balik bunyi pula. Cakap oh bunyi blok benda ni. Kadang continue root ni bunyi, dia bunyi macam blok juga kadang dia belum pecah habis tu. Dia jadi sepih, bearing tu jadi sepih habuk besi, dia akan naik ke blok. So blok akan cala lagi. Tu yang ramai silap. Nampak je cala hantar lay, tapi dia check root ni macam tak ada goyang. Dia sebenarnya memang dia tak goyang, dia ada sikit sangat goyang. Memang tak rasa macam ni. Nak kena buka root, press, baru kita nampak bearing tu pecah. Kalau nampak cala halus macam ni, dah confirm connecting root di atas bawah. Kadang kita buka top, kita check ni tak ada goyang nampak. Tak ada pun goyang, elok je. Tapi bila buka blok cala macam tu. Piston ni. Dia ada salah halus tu. Halus je nampak. Yang ni maknanya connecting root dah problem. Beza cala connecting root dengan masalah blok jam. Kalau minyak hitam tak naik ataupun minyak hitam kering, dia akan jadi melecek tu. Piston ni. Dia cala-cala tapi dia ada macam tumbuk-tumbuk hitam tu. Melecek. Dia macam kesan gesek kan, hitam-hitam. Tapi kalau cala sebab connecting root, dia akan jadi garis-garis halus je. Dia nampak halus je kasar, tapi lawa je dia punya garis, tegak-tegak. Tu je beza dia. Kalau nampak cala hitam-hitam tumpuk tu maknanya minyak hitam. Daripada masalah minyak hitam. Tapi kalau garis halus macam ni, cala dia halus-halus macam ni, connecting root.